Andai katalah kami ada sebiji rumah dan sebiji kereta Vios dan seekar tanah. Jadi, kami boleh beli terus semuanya hari tu sekiranya kami jual semua emas macam tu. Tetapi, nak beli rumah, tanah dan kereta tu macam-macam dokumen yang bank minta. Dan bukan semua orang boleh beli rumah, tanah ataupun kereta. Agi-agi lah tuan-puan si ada payslip dan tuan-puan untuk muflis dan aset-aset ya tuan-puan si boleh beli. Emas juga adalah salah satu kategori aset. Tetapi emas tu adalah aset yang paling mudah untuk tuan-puan miliki. Si perlukan apa-apa dokumen yang macam-macam. Jangankan orang muflis, baby yang baru lahir pun boleh memiliki aset emas tu. Dengan akaun emas gap, simpan minimum RM100, tuan-puan dah dapat emas. Kumpul emas dalam akaun emas gap tu, tuan-puan boleh keluarkan emas sekecil 1 gram ke Datuk hinggalah 1 kilogram. Macam ni caranya, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru bawah, InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.